Rasa tidak sedap hati semakin kuat. Aku memberanikan diri berjalan perlahan ke arah belakang bas, ingin melihat budak kecil itu dengan lebih jelas. Semakin aku menghampirinya, semakin aku rasa udara di situ menjadi sejuk luar biasa. Sejuk sehingga membuatkan tulang terasa sakit. Budak itu duduk tegak, tangannya memegang sesuatu yang nampak seperti mainan kayu lama. Bila aku berdiri di hadapannya, dia mengangkat muka dan tersenyum. Senyuman yang tak sampai ke mata. "Kamu tunggu bas ini juga?" tanyanya dengan suara yang sangat halus. Seakan-akan suara angin. Aku mengangguk perlahan. "Kami nak balik rumah." "Bas ini kenapa tak berhenti?" Budak itu menunjuk ke arah lelaki berbaju hitam. "Kawan kita di sana." Dia menunggu seseorang yang takkan datang lagi. Makcik di depan. Dia dah lama cari jalan pulang ke kampung yang tak wujud lagi. Makcik di depan. Hatiku berdebar kencang. Kamu bukan penumpang biasa kan?" Budak itu tersenyum lebih lebar. "Kami semua menuju ke Bukit Senja. Yang naik bas ini, ada yang tersalah langkah, ada yang terlupa jalan pulang, dan ada yang tak sedar mereka sudah bukan lagi berada di dunia yang sama." Seketika itu, aku perasan pakaian budak itu gaya lama, macam zaman dulu. Dan kasutnya penuh debu, seolah-olah berjalan beratus kilometer tanpa henti. Tiba-tiba bas berhenti secara mengejut, membuatkan kami hampir terjatuh dari tempat duduk. Lampu dalam bas berkelip-kelip beberapa kali, sebelum akhirnya menyala malap seperti cahaya lilin yang hampir padam. "Kita berhenti," jerit salah seorang rakan, terus berlari ke arah pintu keluar. Dia menarik pemegang pintu dengan kuat. Tetapi pintu itu terkunci rapat, tak bergerak walau 1 inci pun. Kunci mana?" jeritnya lagi sambil menarik sekuat hati. Amir cuba membantu, tetapi pintu itu sekeras besi padu. Pemandu masih diam tak bergerak, seolah-olah bukan manusia yang duduk di situ. "Pakcik, tolong buka pintu," aku menjerit. Tetapi suara kami seakan-akan diserap oleh kesunyian di dalam bas itu. Wanita tua itu menggeleng perlahan. Pintu ini hanya terbuka bila sampai ke destinasi terakhir. Selagi belum sampai, tak ada kuasa yang boleh membukanya. Aku memandang keluar tingkap. Kabus semakin tebal. Tetapi di celah kabus itu aku nampak bayang-bayang pokok yang berbeza. Bentuknya pelik, seolah-olah menjerit tanpa suara. Dan di kejauhan, satu puncak bukit yang gelap, puncak yang tiada di mana-mana peta, mula kelihatan perlahan-lahan.